Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni Tengku Betah nak share dengan korang tentang satu lagi produk daripada lunavi.com, website lunavi.com. Okey, iaitu Lunavi Baby Electric Nail Trimmer. Tengku Betah nak unboxing dan tunjukkan pada korang komponen-komponen yang ada dalam dia dan kegunaan dia macam mana dan apa kelebihan-kelebihan dia, ya. Jom kita tengok guna dan kita tengok apa isi dalam dia. Dalam dia ada nail trimmer. Ia didatangkan dengan kotak yang sangat comel dan ada manual. Ada buku manual yang khas untuk bagi instruction dekat kita, cara nak guna, semua ada. Tengok ya, dia ada gambar. Okey, kita tengok dalam dia macam mana. Okay. Dalam ni ada 6 kepala yang boleh digunakan, ikutlah kegunaan. Kalau untuk dewasa pun ada khas dia, untuk baby pun ada khas dia. Okey, kalau untuk baby ni kita tengok ya, cushion yang sesuai untuk baby. 3 untuk baby, 3 lagi untuk dewasa. So yang biru ni adalah untuk bayi yang berumur 0 hingga 3 bulan. Nampak tak? Okey. Yang orange ialah untuk baby yang berumur 4 hingga 11 bulan. Yang pink ni pula untuk baby yang berumur 12 bulan ke atas. Akhirnya macam baby Tengku Betah haras, bolehlah pakai yang ini. Yang dewasa ni dia warna putih untuk gilap kuku ibu. Untuk gilap kuku kita lah, orang dewasa, kuku orang dewasa. Tapi dia lembut je, dia macam span. Okey, yang ini logam pengisar untuk mengisar kulit mati ataupun callus dekat kuku kita. Korang mesti tahu kot kan guna ni. Kalau yang biasa buat pedicure, mini pedicure ni mesti tahu kan cara dia. Ni nak kikis kulit-kulit mati ujung-ujung ni ke kan. Dan last sekali yang ini Tengku Betah tak pernah guna lagi. Nanti Tengku Betah akan review cara guna dia. Dia macam ada mata dia bergerigi ni. Silin pengisaran, mengisar tepi kuku ibu. Kayaknya tepi ni lah kita nak trim bagi cantik. Nanti Tengku Betah akan tunjukkan cara-cara dia, ya. Sekarang kita pasangkan 2 bateri AA. Okay, kita tutup. Masukkan 2 bateri kan. Tutup ya. Okey, kita dah masukkan bateri. So Tengku Betah nak ajar korang cara macam mana nak bagi ia berfungsi. Dekat situ seperti yang korang nampak sekarang ni, dekat sini ada button option kat situ. Korang boleh tengok dekat manual nanti, dia akan tulis D2 dan D1 ni untuk pusingan arah lawan jam. Sama ada laju ke slow, korang boleh pilih D1 ataupun D2. Sama juga yang G1, G2 ni pula pusing arah jam. Dia ada laju, ada untuk normal biasa. So Tengku Betah sekarang ni berada di mode off, yang kosong tu. Try tekan ke D1. Produk ni ada dilengkapi dengan LED light dekat depan ni. So dalam keadaan gelap ke malam ke, korang boleh gunakan. Nak try guna dia punya ni cushion pad ni, kita pilih
yang mana yang sesuai untuk bagi ya. Okay. Korang boleh dengar bunyi dia ya. Dia berpusing. Ini nanti Tekuputang pilih ni D2. Kalau D1 dia slow sikit. Kalau G1 slow juga. G2 dia laju sikit. Okey, kita letak mode off dulu. Dan Tekuputang nak bagi tahu sebelum korang guna alat ni, korang pastikan korang dah potong kuku baby yang panjang tu. Dah potong sikit. Jangan biar panjang-panjang pun nak guna pula benda ni tak sesuai ya. Kita ambil cushion pack. Kita try satu-satu ya. Kita nak rasa dulu. Ini untuk umur 0 hingga 3 bulan tadi ya. Dia punya ni, dia tak bahaya. Kiranya selamat lah untuk baby. Ni Tekuputang masuk D2 pun tak ada, tak sakit ke apa ke, tak ada. Ni untuk 0 hingga 3 bulan. Yang ini untuk 4 hingga 11 bulan. Warna orange ni. Kita try laju terus lah ya. Dia tak rasa sakit ke apa ke, tak. Dia memang nanti pandai-pandai lah korang adjust kat tangan baby. Jangan main letak je kan. Kadang-kadang baby takut. Okay, kita tengok ni. Kita guna cushion pad untuk baby umur 12 bulan ke atas. Aras boleh lah ni. Sangat-sangat smooth dan tak bahaya. Memang tak ada ni lah. Ini sesuai lah untuk kulit baby. Tapi Tekuputang rasa kalau untuk baby better guna D1 punya set sebab dia lembut sikit. So kalau untuk D2 tu kita yang dewasa ni bolehlah D2. Dan Tekuputang nak tunjuk pula cushion pad untuk orang dewasa. Cushion pad warna putih ni untuk bagi kita punya kuku cantik dan kuku kita ni nampak shining. Okay, so Tekuputang nak guna atas kuku ni. So Tekuputang guna D2. Nampak tak? Boleh beza tak? Yang ini berkilat lepas dah trim guna pengilap kuku baby electric trimmer, nail trimmer. Ni tak kilat, yang ni berkilat. Best juga ni. Dewasa juga. Yang ini untuk kegunaan dia untuk buang ataupun kisar kulit mati ataupun callus atas kuku kita. So okay. Dan satu lagi, alat ni tak ada menyakitkan, so tak bahaya pun guna. Tengok Tekuputang pegang pun tak bahaya. Tapi ni untuk dewasa lah ya. Yang 3 terakhir ni untuk dewasa. Oh, Tekuputang suka yang ni. Tengok. Kalau dia nampak, kalau korang boleh nampak habuk-habuk yang keluar kuku Tekuputang punya, lebih-lebih kuku tu. Okay, Tekuputang akan test baby nail trimmer ni dekat Aras. Dan Tekuputang akan pilih warna pink. Sebab ikut umur, pink adalah untuk 12
bulan ke atas. Saya akan letak macam ni. Dan kita akan pasang dry test dekat kuku Haras. Kuku dia ya, macam Haras ni dia dah buang kuku dia sikit. So Tengku Butang nak bagi dia ni je. Tengku Butang setkan ke D1 sebab takut Haras tak biasa lagi. So Haras pun diam je. Macam tu je, tak susah cara nak guna dia. Tengku Butang guna D1 sebab kenapa mata macam tu? Okey, ni D1. Kalau D2 ni okey je. Boleh nampak kuku Haras rata. Okay, itu saja Tengku Butang nak tunjuk. Haras macam dah blur-blur. Tapi dia tak nangis kan, sebab dia memang tak menyakitkan. Perlu diingatkan, kalau korang tak guna baby nail trimmer ni, korang kena keluarkan bateri dia sebab untuk jaga dia. Dan satu lagi, Tengku Butang nak bagi tahu, Tengku Butang suka sangat produk ni sebab produk ni dia ringan. Lepas tu boleh potong kuku dengan cepat, mudah dan selamat. Sebab apa? Sebab Tengku Butang dah test sendiri kat tangan tadi, tak ada macam luka ke, pedih ke, apa ke, tak ada. Sebab dia memang dia punya alat ni memang dah dihaskan untuk membuang kuku secara mudah dan selamat. Bagi ibu-ibu yang berminat nak dapatkan baby electric nail trimmer ni, korang boleh dapatkan dekat website www.lunavi.com. Okey, website dia ni dia ya, www.lunavi.com.